Akhirnya hari ni hari delivery day saya. Saya nak deliver Pro 2 Azia 1.0X ni brand new kepada Along yang tinggal dekat Pasir Gudang, Johor. So sekarang saya berada di Puchong. Saya nak on the way ke Pasir Gudang, Johor sekarang. Okey, kita baru lepas bawa kereta ni pergi isi full tank minyak. Range boleh pergi ke 481 km. Kita baru lepas breakfast. So sekarang dah nak pukul 9. Kita terus gerak shoot pergi ke Pasir Gudang untuk kita deliver kereta Azia X ni. Azia X ni macam yang korang nampak, dia basic spec sahaja. So dia tak ada multifunction steering, dia tak ada radio touchscreen. So bila tak ada radio touchscreen, automatic kereta ni tak ada reverse camera. Tapi tak ada masalah, bila-bila saja owner boleh tambah dekat mana-mana kedai aksesori lah. So jom kita sampai saja sana, nanti kita akan tunjuk siapa owner baru kereta Azia ni. Alhamdulillah dah pukul 12.10. So kita dah sampai dekat Pasir Gudang. Sebelum kita deliver kereta Azia ni, kita hantar cuci dulu, bagi bersih-bersih cantik dulu. Lepas tu baru kita deliver kepada owner dia dekat rumah dia. So stay tune untuk next video delivery. Okay, so far puas hati. Kereta sampai on time, servis bagus, and overall semua okay, tip-top lah. So siapa-siapa pada korang yang nak beli kereta, boleh beli kereta dengan diorang. Servis cun punya.